Hello guys, welcome back to my YouTube channel Aman Ashraf. Pound pound. Alright guys, hari ni apa yang kita nak buat? Kita nak pergi ke Melaka guys. Melaka guys, Melaka. Melaka. Jadi apa-apa kita stay tune lagi. Let's go. Buat konten. Sekarang kita dah sampai dekat arena mana? Arena tak tahulah arena mana guys. Mungkin dekat Seremban ke apa. Coffee Bean kat sana ni. Jadi kita sekarang dah dapat apa ni? Dunkin Donuts kan. Dunkin Donuts. Sekarang ni kita nak pergi cari air pula. Air tak tahu air mana, mungkin dekat T. Air Coffee Bean. Jadi kita beli air dulu, lepas tu kita go to Melaka. Wow. Let's go. Let's go. Alright guys, sekarang kita dah sampai dekat The Coffee Bean and Leaf. The Coffee Bean and Leaf. Kita dah beli air dah. Air apa? Kau nak air apa? Caramel macchiato. Air dia sama dengan dia punya umi. Jadi kita tunggu air sampai dulu. Sekarang kita dah habis bershopping dekat sini guys. Air pun dah dapat. Tapi bapak mani gila. Biasa, cerita. Jadi kita on the way terus pergi Melaka guys. Let's go. Go. Alright guys, sekarang kita dah sampai dekat Homestay. apa nama tempat homestay ni guys? Pantai. Mungkin tempat nampak tinggi gedabak guys. Jadi yang mula memang kita punya homestay ni ada tempat basketball. Entah basketball ke, bola keranjang ke, benda ke, tak kisah lah tu. Yang penting aku nak balik tengok katil, aku nak tidur terus. Apa barang. Nampak? Terpaksa guna flash guys. Tak ada flash. GoPro kita tak ada flash guys. Baik, yang sana je mola bagi lah. Kita gerak dulu pergi homestay guys. Let's go. Ikut. Alamak, kunci sebelah. Baik. Alamak, gelap pula tu. Dah sampai rumah ni. Yang penting aku nak masuk rumah, aku nak Tengok bilik. betul, bukan tengok bilik, nak tidur. Kau nak apa mah? Nak tidur. Nak apa? Budak ni benda siap. Balik lah. Run. Gelap lah guys, dia punya view guys. Tak boleh buat apa lah. Kenapa nanti kami tukar esok kan? Nanti kita orang rakam untuk besok. Nanti aku buat macam gini kan. Terus tukar. Magic. Seri. Okay, 1, 2, 3. Nah, nampak sudah guys. Daripada malam terus pergi pagi guys. Magic. Magical. Tak boleh zoom lah guys. Nampak? Ada kolam kat sana. Kita orang dah mandi kolam dah kat sana. Cuma biasa lah. Kalau dah dengki tu kan. Dengki lah nama dia kan. Tinggi, cantik. Alright guys, konten aku sampai sini je sebab
vlog biasa je, vlog yang daripada KL ke Melaka. Mungkin ada konten lagi lepas ni, sebab aku pegang lama konten ni tau. Kita orang balik daripada KL ke Sabah 22 hari bulan. Sekarang ni dah 26. Aku baru buat outro tau, yang gila. Jadi itu je konten buat masa ni. Mungkin ada next lagi konten nanti aku akan post, mungkin besok, lusa. Sebab tak tahu lah, busy kan. Busy apa entah aku tak tahu. Okay guys, jangan lupa like, comment and share and subscribe guys. Jumpa korang next content. Bye bye. Assalamualaikum.